Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mardiatul Mubarak binti Muhammad Hafiz, wartawan dalam TV PSS Prime. Pada hari Khamis 3 Julai 2026, Panitia Paiba SK Pinggit telah menganjurkan aktiviti bubuk Ashura sempena Ma'al Hijrah. Program dimulakan dengan taklimat dan ceramah Ma'al Hijrah sebelum aktiviti memasak bubuk Ashura. Mari kita saksikan bersama-sama. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط الجمال الأحلام ليس الدين كما تخشاه جميل حق هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير Seawal pagi, semua guru berganding bahu menyediakan bahan-bahan dan memasak bubuk Ashura. Suasana sangat beria dengan semangat kerjasama daripada semua pihak. Selepas waktu rehat, murid tahap 1 mengikuti aktiviti mewarna, manakala murid tahap 2 mengikuti aktiviti teka silang kata. Selepas aktiviti tersebut, program diteruskan dengan majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan. Setelah siap dimasak, bubuk Ashura diagihkan kepada murid-murid, guru-guru dan seluruh warga sekolah. Program ini bukan sahaja menghidupkan amalan tradisi Islam, malah mengeratkan silaturahim serta memupuk semangat kerjasama dan perpaduan. تدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Itu saja daripada saya. Jangan lupa like, subscribe, komen and share YouTube TV PSS Prime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.